Putih. Lepas tu Rina aku tak nampak sangat sebab dia duduk celah-celah. Dia duduk kat celah-celah. Jadi aku tak nampak sangat Rina. Aisyah kan menakutkan. Aisyah aku nampak menakutkan. Itu garang aku Aku cakap awal lah. Aku tak menelaah sangat. Tapi Aisyah tu garang Nampak garang Dia pandang macam ni. Muka dia macam tu. Aku macam dia tak perhati kesilang aku. Lepas tu dia pandang aku macam tu. Dia ada gelak, dia ada senyum. Tapi macam most of the time muka dia macam nak lempang aku. Aku macam alamak takutnya. Lepas tu siapa? Share macam Syasha Rushdina kan muka dia. Yalah. Muka dia macam Syasha Rushdina. Dia pandang aku. Aku macam situ kan cantik pula Minah tu ya. Lepas tu aku dah tak tahu dia nak pilih siapa. Lepas tu siapa sebelah tu? Sophie dia pakai spek mata hitam. Siapa lagi? Mira macam orang Thailand. Aku tengok Mira macam orang Thailand. Ya Allah korang, aku baru faham lah kenapa fans AI team ni minat diorang. Kalau yang lelaki pula ni kan, aku Means thank you. Kalau yang lelaki, jujurin aku cakap dengan kau kan, Harry dengan Aiman yang aku selalu terpandang lah sebab dia betul-betul depan aku kan. Harry dengan Aiman. Harry dengan Aiman dekat depan-depan. Aku dah macam, aku kalau ada Daus kat situ kan, aku pegang tangan sebelah, Daus pegang tangan sebelah, kita orang pegang, let's go Daus. Aku macam tu kalau ada Daus lah. Tapi sebab aku seorang, manpower tak cukup, jadinya macam boleh tengok dululah. Okay, so Harry, siapa tadi? Siapa Sheila? Harry siapa? Siapa seorang ni? Aduh, aku lupa lah. Aiman. Okay. Lepas tu seorang lagi, ni Ihin. Ihin memang macam tu Ihin memang gitu Ihin memang macam tu No. Dia pandang aku. Dia kat atas, dia pandang aku. Kau tahu dia pandang aku macam mana? Aku macam, kenapa jantan ni? Kenapa kau macam tu? Dia gitu. Tapi dia baik. Dia sumpah baik. Dia macam, dia suruh aku fokus macam tu. Sebab aku banyak mengelamun. Aku bila turn orang, aku berfikir aku nak cakap apa. Jadinya aku macam, aku nak cakap apa?